Alright, Datuk Norman. Sihat, Tok? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini projek yang paling latest. Tak tahu bila dirancang. Datuk Yusri, macam mana? Hari ni okey, sihat? Sihat. Patut saya tengah syuting ni. Saya lari sekejap. Iman. Salah dengan Iman. Hijack. Okey, baik guys. Tujuan adalah sidang bida hari ini untuk memberitahu kepada anda Gen Crew The Finale one more time. Boleh tak bahan? Apa bukan lah kan? Kalau tak nampak borak pasal MU kan. Orang suka yang tu. Gen Crew 2 yang berlangsung pada 3 dan juga 4 Mei. Gen Crew 3 dan juga Gen Crew 4 berlangsung pada 10 dan juga 11 Mei. Dan berlangsung dekat Singapura pada 26 Jun. Betul? Dan untuk makluman anda juga, kita recap balik Malaysia Book of Record, di mana KRU telah pun mendapat anugerah penjualan tiket terpantas dalam masa sejam dan juga menganjurkan 4 malam berturut-turut. Tepuk tangan untuk KRU guys. Fantastic. Okay, ramai yang tanya daripada 1, 2, daripada 2, 3, 3, 4, The Finale, adakah mungkin akan ada The Finale 2? Mungkin Datuk Yusri ke Datuk Norman ke Abang Adri? Well, pertama sekali kita punya reason yang kami buat ni macam Iman cakap, ramai yang request kita buat dekat state lain. Dan apabila kita buat kajian, kita tak boleh deliver the level yang kita nak lah dari segi scale of production. Kalau kami buat dekat state-state lain, kita kena downgrade dia punya. Jangan salah translate jangan salah headline, because sebenarnya bukan dia cakap kita tak nak macam kita pergi ke state tu jadi kita downgradekan diri KRU, bukan. Kerana scale cannot be the same macam mana kita buat dekat KL. So reason is because capacity, harga tiket dan sebagainya, venue dan sebagainya. So jadi itu yang kami kata pada Iman, the only way to do it, kalau fans masih lagi nak, memang dari segi apa yang dapat reaksi pun masih lagi ramai yang tak dapat saksikan lagi. Banyak kata tak dapat, dah kalah battle dan sebagainya. Itu kita cakap, okay lah, one more time. One more time, di mana kita buat Gen Crew kali ini dianggap sebagai reimagine lah. Dibuat Gen Crew, jenama Gen Crew, tetapi kita reimagine daripada venue tertutup jadi venue terbuka. Jadi itu yang kelainan besar yang kita bawa, dan scale dia akan lebih besar daripada Gen Crew. So bayangkan Gen Crew di Axiata tu is that standard. So we aim to do better than that. So jadi sama ada malam kedua atau tidak, saya tak tahulah. Tapi yang pastinya kita aim just as to raise the bar once again. Macam KRU punya style macam tu, kita tak boleh nak repeat benda yang sama. Kalau kita buat macam Yusri Adri ni cerewet, saya ni okey sikit. I think kita pengalaman kita ada 4 kali di Kuala Lumpur, dan kali kelima kita buat di Singapura. Betul. Tapi Singapura melibatkan costing yang berbeza, lokasi yang berbeza, even penari pun kita kurangkan. Of course costing juga, berdasarkan harga tiket. Jadi masa kemudian tak silapnya ada rancangan ke Penang. Ya, dia dengar juga sebenarnya. Plan juga, tapi ada yang kata batas. Sebenarnya kita tak plan, tapi bila tengok harga tiket terlalu tinggi untuk audience, dan kita pasal kurangkan sini, kita macam buat apa, kita dah set standard tinggi. Kita tak nak fans kita pergi tengok nama target macam KL kan, dan tak nak compare. So best thing to do, saya setiap nasihatkan mana-mana bagi rakan-rakan artis saya pernah kerjasama pun, if you dah buat terbaik, apa seterusnya buat lagi baik, because I think situ je jalan untuk berkarya yang lebih kreatif. So for us the challenge is to make it better, bukan untuk kurangkan skala Gen Crew. So sudahnya macam ada hajat tak kesampaian, sepatutnya kita sambungkan tour satu Malaysia dan sebagainya. Tapi why not kita make it more practical for the performers as well, for Icon, for KRU as well. Let's do one final one, kita ada penutupnya di Kuala Lumpur. Baik, cantik. Mungkin untuk lebih solid ataupun lebih clear lah, bukan kita downgrade keluar pada KL, kita downgrade. Tapi kalau dari segi harga tiket contohnya, kita tak boleh harga tiket macam KL sama dengan utara ataupun di luar. So bila harganya diturunkan, kita punya production value pun akan diturunkan. So sebab itulah kita tak mampu nak buat a big show di luar pada KL, dan capacity di luar juga kecil, tak macam di KL. So nak tak nak, kalau you want to do a better Gen Crew, kena di ibu negara juga. Betul. Dan pada masa sama Iman pun cakap kalau kita buat dekat outdoor ni, kita pun boleh kurangkan harga tiket juga. So kita harap dengan yang ramai lagi lah yang boleh join kita. I think kurangkan sikit tiket harga,
tak ada banyak. Tapi kita added value to the production. Harga MC tak potong kan? Harga MC. Tapi kita added value. So maksudnya tadi ada setolongan, media rasa dibatalkan. Kita tak pernah announce pun. Tak pernah ada PC, you pun tak pernah datang PC Penang. Tak ada. Of course kita love to travel, Penang, food, culture, everything, city. Tapi contoh salah satunya venue tu kita tak boleh buat trusting. You perasan Axiata kita tak ada trust. Kita buat semua rigging, maksudnya semua on top supaya nampak stage tu lebih naked, lebih luas. Tapi kat luar we have to do trust. Bila trust, itu maksud saya, production value, bukan kita saja-saja je. Bukan saja macam look down, tak boleh, bukan. Maksudnya production value. Alright, baik. Sama lagi. Walaupun Cik nak kata macam nak ada tambah something. Boleh? Boleh kan? Ada suara Benny dengar ke? Dengar Kita nak buat a different experience. Mungkin bagi yang dah pergi, ada yang dah pergi day 1 ke day 2, day 3, day 4, malah ada ke Singapura pun. Mungkin ada pergi ke 4 hari pun ada juga. So I think KRU as a performer, we don't want to jadi lazy and perform the same set juga. So macam nama juga tadi, yang finale ni is a reimagine. Saya rasa kecewa lah kalau peminat tak dapat dengar lagu Jangan Lafazkan ke Fanatic orang. Tapi kita kena persembahkan cara berbeza. Kerana kami pun tak selesa untuk persembah do the same thing, same set. And we rasa kita nak a different experience. And saya rasa venue yang Saudara Iman pilih pun is a different venue, different atmosphere. It's going to be a different experience. InsyaAllah. I think to add on Edri juga kepada message peminat muzik tanah air, we are on the path to upgrade our local performance and artist punya showmanship and performance overall. So I say sama-sama kita upgradekan. Do not repeat the same thing. Maksudnya macam ni. Orang tengok tu dah tahu dah. Okay, opening dia macam ni, closing dia macam ni, lagu ni ada tarian macam ni. Semua dah baca. So I think I kind of boring dengan benda macam tu kan. Challenge ourselves. And of course dengan KIU yang very hungry about new idea, I rasa that's kita match, positive, negative kita match. Tapi kalau dia say boleh repeat benda yang sama, okay, set dia yang sama, opening macam tu, pasang AI macam tu, lagu Fanatic, closing Awas, boring. I tak tahu lah yang lain, tapi I feel macam I have more idea. After May sampai sekarang, I dah imagine I got a lot of things. Lagu-lagu nasyid mungkin? Maybe. Tapi janganlah benda sama sebab kita sebagai di bawah bumbung artis tempatan yang selalu kita tengok luar, jangan saja kita duduk dekat mamak orang kita condemn, but we have to kejar to make ourselves same perfect international. We set the benchmark lah. Exactly. So kalau tidak dia akan boring lah, I dah boleh baca dah, tengok poster tu ada tahu dah, okay, opening ni mesti lagu ni, closing macam ni. I dah boleh guess. 80% mesti sharp. But itu yang kita nak trigger supaya benda tu director kau, production kau. Silent your phone please tak termasuk VIP, tak termasuk. Okay, alright. I think lebih kurang macam itulah. Kita play together, not only KIU. I harapkan semua, ada production organizer and also bukan ikon terbaik, tapi kita try to improvise benda lain. Hopefully, kita sama-sama bring up the Malaysian flag to another different level. Baik, insyaAllah. Okay, ini belum lagi Q&A sebab sebenarnya kita akan persembahkan kepada anda sebuah video kenapa ada finale. Alright, dan pastinya kita nak ucapkan kredit juga kepada Dato' Yusri untuk video opening AI itu 4 hari betul-betul amazing. That's why, keempat ni. Here we go. Sekali lagi, angkat tangan.
Right, so everyone, let's tonight let's do one last one. Okay, cool. Alright. Kami betul-betul berhutang budi dengan pasangan ini. 4 malam diadakan satu kenangan bagi kami. Terima kasih banyak daripada kami semua Team Jet Crew. Terima kasih. Maka kita jumpa lagi masa yang akan datang, insyaAllah. Posternya Tepuk tangan untuk Jet Crew. 22 November 2025 Sabtu 8 malam National Hockey Stadium Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Dah main stadium hockey sekarang bos Wow, amazing. Sebab Bukit Jalil banyak stadium. Ya So kita cadang mungkin lepas ni kolam renang. Pusat akuatik. Tapi thank you kepada CEO Tuan Ilyas dan juga tim PSM yang sudi peningan kepala saya ganggu dia mendapatkan date. First of all, thank you PSM and also Cik Ilyas. Dan tadi recall back the video tadi, tengok production, of course you nampak the video. Of course saya nak cakap kesempatan ni lah thank to Mr. Stanley's Sound Innovation yang keep on, saya minta macam-macam sebenarnya, macam-macam saya minta. So okay lah, 8 per 10, tapi lepas ni hoki ni lagi macam-macam. So harap bersabar okay? Because the imagination dah banyak. So wow, fantastic. Mr. Sai, thank you. Opening ada suara saya sikit, ada kenangan sikit. Bos tengok profile bos. Okay, poster kita dah tengok. Kita juga nak tahu seating dan juga tiket berapa. Alright, jom kita tengok harga tiket yang akan dibuka untuk konsert finale One More Time. Here we go guys. Alright, mengerti 188, awas 228, The Way We Jam 238, apa saja 268, Ulala 318, Fanatic 358, Remaja selamanya 488, terhangat di pasaran 558. Daripada tiket boleh dapati menerusi ticket2u.com.my. Bermula bila bos?
Bermula Jumaat ni, of course saya selalu ambil pekat hari Jumaat. Kita launching hari Jumaat. Apa? Sam, kau apa Sam? Lepas solat Jumaat lah kalau boleh. Dua lepas solat Jumaat. Sedang. Ya. Jumaat ni, pukul 3. Jumaat ni. Masya-Allah. 3 Oktober. 3 Oktober. Dato' Rahman, berpuas hati ke dapat skala besar, lebih besar, dia open. Dia terdedah. Ya, saya difahamkan ini kali pertama bagi artis tempatan buat persembahan di Hockey Stadium. Solo untuk solo lah. Ya, jadi saya rasa ini satu penghormatan besar yang diberikan. Dan harapan kami ialah macam saya bincang dengan Adri Yusri, macam mana kita nak reimagine kan lah, macam mana kita dah buat satu pencapaian tertentu, macam mana nak go to the next level. Wow. Abang Adri, ada plan ke buat ke Old Trafford? Saya cakap tadi, saya ada suara saya cakap tadi, jumpa lagi insyaAllah, this is the time. Saya kotakan janji saya cakap apa tadi. Brings back memories, walaupun betul baru buat 3-4 bulan yang lepas. Betul. Tetapi ada satu orang kata unsettled punya business, unfinished business yang rasa dengan konsert yang finale ni kita dapat langsaikan apa yang kami dengan rasa istirahat kami. Kerana banyak masa konsert Jan dulu the selection of songs berdasarkan rangkumkan apa yang komersial. Kita dah lama tak buat konsert. Tapi kali ni saya rasa kita nak berani sikit. Kita nak main some orang kata deep cut sikit. Untuk rare punya yang audience KRU yang tahu memang lagu fans KRU. Because chances are 90% datang tu semua audience hardcore KRU. They know every single song. So kali ni tak payah nak play safe sikit. We gonna have fun sikit. Kita kena remove some songs, kita ganti dengan yang baru punya to be announced. Kita pasal saya pun sebenarnya all the details baru tahu pasal saya baru malam semalam. So malam lepas ni kita ada production meeting baru. Kita tahu semua apa yang isi kandungan, tapi nak go to details seperti song selection, even wardrobe styling semua totally new. Of course kita tak boleh tukarkan lagu-lagu hit tu, memang kena ada lah. Tetapi I can promise the fans yang memang true hardcore fans, you're in for a surprise lah, lagu yang memang mengejutkan kita. Baik, wow. Dato' Yusri busy dengan shooting, macam mana preparation lagi sebulan lebih ni? Kena lepas ni kena all out lah, kena all out. Tapi macam sama juga ada feeling with my brothers is that benda ni kita tak pernah rancang dan kita tak pernah atur, benda ni terjadi. Even in fact concert untuk Jan Crew, kita bayangkan mula we're talking about just one show je. Tiba-tiba 2, 3, 4, 5 for all you know, dalam jangka masa 2 bulan dah 5 konsert. Betul. And in this year kalau jadi ni insyaAllah akan konsert ke-6. So benda ni tak pernah kita impikan dan it's beyond our wildest dreams lah. Kita tahu dia tak berlaku setiap hari kepada setiap artis. Setuju. And kita rasa sangat-sangat terharu dan sangat rasa kena tanggungjawab kepada kami lah untuk memberikan terbaik. Baik, maknanya video pergi gym sleeveless tu biarkan, orang suka tu. Okey, baik, jadi saya buka kepada rakan-rakan media, kalau ada apa-apa saja soalan tujukan kepada Kianu juga Bos Iman Tang, anything about the concert. Okey, silakan, saya open to the floor. Ada siapa? Okey. Kak Jah, I love you lah Kak Jah. Kak Jah mesti first. Mic ada. Big concert. Okey. Kak Jah, satu lagu KRU. Come on Kak Jah, come on. Kak dia tak sihat. Kak Jah, jom kita pergi klinik. Sian Kak Jah. Tadi nak tanya, untuk kali ni dia finally ni, adakah ada artis lain juga ataupun KRU saja? Kita nak tengok KRU saja. Sengaja cuma ada masalah dengan Elite ke? Saya tepi. Terus terang saya nak katakan sejarah KRU ni bukan KRU saja realitinya. Ramai kami buat kerjasama dengan ramai artis. Tapi this is not going to be a variety concert. It's not a festival. Memang konsert KRU. Dan mana-mana artis yang terlibat pun akan ada kaitan dengan KRU. Kalau tak ada diorang pun tak jadilah KRU macam mana sekarang ni. Misalnya kami pun sebagai producer, sebagai penulis lagu, banyak kami terlibat dengan ramai artis. Ramai sangat. Jadi sepanjang 30 tahun lebih kan. Dan saya rasa kena ada, tetapi jangan risaulah, ini tetap konsert KRU. Saya contohnya tetap nyanyi lagu KRU lah. Kita tak ada lagu lain. Pasal masa konsert terakhir pun kita ada Tangat di Pasaran, kita ada Adam. Memang dia pun penyanyi asal lagu tu. Betul. Kita ada di Pintu Syurga, Elite juga penyanyi asal. Saya rasa kita tak nak ambil jalan mudah yang panggil dia untuk star feature, kita play artis. Saya rasa kena ada keserasian dengan KRU juga. Tapi saya terbayangkan kalau konsert malam tersebut ada je sedetik lebih.
piano terbang apa semua kan kat belakang. Why not? KRU nothing impossible kan? Gajah, good question. I like it. Jangan terkejut, KRU pun kurang bani nanti kan. Intim dia tahu. Takkan nak kalah dengan Intim. Lagi rakan-rakan bina kita, silakan. Okey, akak tu bagi mic. Nisa di Cosmo. Kalau tengokkan kapasiti stadium hoki dalam 12,000 kan. Okey, lepas tu kenapa ataupun sebelum ni pernah cuba nak tempat yang lagi besar ke macam stadium Lika, stadium Kejalan. Sebab kalau ikutkan kalau nak buat satu hari je mesti ramai yang nanti berperang pula lah sekali lagi. Seperti saya katakan tadi, saya ada plan. Tapi kadang-kadang saya tak share juga dengan KRU. Kenapa tak share? Sebab slow. Takut dia orang terkejut. Sebab Gen Crew kat Aziata dah turun 5 kilo. Setiap 5 kilo kalau I share semua maunya tak makan. Sleepless. So basically ada plan, ada plan. Tapi we go slow. Kita tak nak rasa macam, today we born, besok terus nak, something like that lah. Kita rasa macam, and I love hockey stadium outdoor. Kita nak test juga how the important the production sound dia and performance, and then baru kita maybe kalau ada rezeki tahun depan semua sihat walafiat kita boleh move to bigger venue, tapi with more bigger production and concept. Okay. Test 1 2 3. Mic check. Dengar ke? Okay. Lagi soalan-soalan media kita. Silakan. Yes, abang silakan bang. Okay, kalaulah konsert kali ini pun mendapat sambutan yang sangat menggalakkan, adakah ada tambahan bilangan hari atau memang 22 je? Okay, sekejap saya call PSM je. Hello. Sebenarnya seperti tadi Datuk Yusri katakan, Gen Crew satu hari je kat stadium kat Aziata first day. Second day tu kita terpaksa buat meeting tergempar Zoom tu untuk day 2 dan day 3 kemudian, dan of course day 4 tu something unique lah. Kita announce hari Rabu malam dan shownya Ahad sesuatu. But sometimes kita bukan we feel, but numbers won't lie. Kita based on numbers juga. So kalau this one good, maybe kita sambungkan the next day. Kita tak tahu, but hopefully, walaupun our target now is first day, and bukan nak mengejar, kita tak pernah kejar Malaysia Book record or something. It's just that performance lagi berat because energy semua. And to recap all, day 3, day 4, the brothers pun dah start, demam tak sihat, but we still carry on the show. It's not easy. Sometimes kita tengok macam wow, okay, but a lot of things happen behind yang ramai tak tahu. But hopefully dengan day 1 kita good response, maybe. Bukan saya make decision, dapat everyone. Tapi maybe ada possibility bang, sebab 22 Melaka hari Sabtu, 23 Ahad, minggu depan tu masih akhir November. Saya tengok kalender 29.30. I think I'll say it as it is lah, simple. Okay. Ada rezeki buat sampai 10 kali pun insyaAllah kita akan buat. Apa tak nak kan? MC job jangan buat MC job. That's what it is. I think sebagai performer, sebagai artis lah, saya rasa audience sekarang dengan zaman social media terlalu banyak interaksi dengan digital. Bila kita tengok TikTok, Instagram, I think they are hungry for live events, to see real people, real performance. I mean the art of performance tu depan mata. So I think itu kalau tengok trend konsert dalam setahun 2 ni kebelakangan ni, cukup aktif. Malah saya tak ada sini baru-baru ni rakan-rakan artis 90-an juga ada buat beberapa konsert. I think it's a good growth dalam industri, which I think they compensate for yang digital punya audience ada, tapi I think our audience ni kebanyakannya real people yang nak real performance. So selagi ada demand, insyaAllah kita akan fulfill. Selagi larat, selagi mampu, Cik Iman juga selagi sihat. And nak kata lagi 10 tahun tu tak tahu mana kita berada. I think this is the time we're going to capture the moment sekarang untuk kita do what we can, do our best sekarang untuk and to add on, to agree, remember kita sembangkan benda ni normal Yusri masa kita nak announce day 3 tu, it's not about you anymore.
is about the fan. Code tu yang kita pegang untuk kita setuju untuk day 3 and day 4. So it's not about us anymore, it's about the fan. So give back to the fan. Bukan saya lah. Yalah. It's a good business, Ma. Ha? Yeah. Lagi rakan-rakan media kita. Nak menu macam tu kan. MC Job. Nak tanya pada KRU sendiri lah kan. Konsert baru-baru ini namanya mengatakan ia adalah penutup yang sempurna. Jadi mungkin disambut dengan ekspektasi penonton untuk konsert yang lagi bigger scale kan. Dan kita tengok tempoh masanya is November, so tak lama je lagi. Dengan untuk buat persiapan tu rasanya bersedia untuk buat yang lagi best daripada konsert sebelum ni. Thank you. Short answer, we are ready. And sebenarnya pasal kebanyak the core is still there. Dia punya asas tu dah ada. Macam kita cakapkan tadi, kita reimagine concert Gen Crew ni to be a different scale, jadikan outdoor dengan ada elemen-elemen yang lain yang sebelum ni kami tak boleh buat dekat dalam indoor stadium. Jadi sebenarnya tak sukar kerana bukan kami will start from scratch. Memang dah ada asasnya dan pertukaran lagu tu dah jadi biasa kan, bukan satu benda yang mustahil bagi kami. Cuma mungkin rentak tu kita boleh gubah. Saya peminat marah kalau kita tiba-tiba nyanyi janganlah first kan, ya jadi lagu lain kan. It's got to be the same song kan. Itu tak boleh lari lah kalau penyanyi mana orang lagu landmark dia, lagu trademark dia kena ada. Tapi apa yang boleh saya katakan, asal usul KRU ni pun latar belakang kami bertiga musically berbeza. Walaupun kami punya masa kecil ikon kita adalah Allahyarham Tan Sri Ramlee, kumpulan The Beatles. Memang that was the foundation. Tapi eventually Edri progress into something more hardcore, rock and sebagainya. I went more towards hip hop, Yusri more towards R&B. Itu normal dah bagi dah, dia punya acah-acah tak boleh lah. Tak ada lah, bukan. Saya cakap elemen dia, kita punya komponen, kita punya, we are musically inclined lah. I mean we are composers, we are producers. Jadi tak ada satu, and we have produced a lot of artists di belakang artis-artis lain. Dan sebenarnya tak mustahil, it's not difficult for us to reimagine concert Gen Crew. Nanti apa yang boleh janjikan ialah konsert Gen Crew yang siri yang 4 finale tempoh hari. Yang keempat ialah gabungan 3 anggota KRU membuatkan satu persembahan. I think this one you get 3 icons to perform their own punya ideas. So itu beza dia. Dulu 3 jadi 1. Ini 1 ni kita pecahkan jadi 3 punya idea juga. So you know what I mean? Kita perkembangan dari segi individuality tu akan lebih terselah untuk konsert ni, insyaAllah. Dan jangka masa kalau sebulan tu rasa macam nak to start a fresh concert di mana kita nak from ideas from zero tu mungkin agak macam boleh ke buat. But bear in mind we got the same team. Kita tukar formation. We got our musicians will be the same. Kita okay, Jai tukar ni je. So kita dah boleh gel. The dancers we know what to do. Producers tak Iman, Stanley tetap buat sound. So basically we got the same. Macam team bola tukar formation dia team tu. Tapi permainan je dia lain. Ruben Amorim macam mana performance dia? Jangan ke situ. Okey, ada mungkin ada pendapat apa ini? Ya, macam kalau katakan bola tadi yang Gen Crew dulu untuk layak ke peringkat akhir, ini final dia. Kena perform because to win we have to. Alright. So maksudnya bos, grup WhatsApp KRU sebenarnya dengan bos ni apa nama? KRU ke? Kita tukar nama lah, kita tukar Gen Crew lah kot. Ada ikon yang KRU. So macam mana? Ini paling last situ. 13 time Champion League. The only Aduh. Habis lagi dia. Okey, mungkin ada satu lagi soalan daripada rekan-rekan media kita. Ada? Akak tudung putih tu. Kawan dekat sebelah cucu. Tanyalah. I like Yusri. I like Edri. I like Roman. Ada tak soalan? Sila. Tema. What dress code lah. Dress code. Opi. Sebenarnya akan dipilihkan, tapi lebih kurang I rasa day 1, 2, 3, 4 dengan Singapura semua orang suka dengan dress code kita buat yang 90s tu. I rasa we kekalkan 90s juga. Apalagi kali ni something special about the category, kita ada zone dance zone, iaitu ramai yang minta macam kenapa kerusi kita nak menari. So kita kali ni buat mini stage depan dia memang it's all standing. So yelah yang I faham yang pakai semua 90s tu nak menari ke nak tunjuk, this is the moment. So maybe kita
Kita rasa macam kita ada estimate crowd itu sebenarnya. Kita tak rasa akan datang macam diorang punya show tau. So kita this time memang kena all out lah. Kena bagi dengan standing crowd. Kita rasa macam even lagu-lagu yang even ada tempat duduk, orang berdiri. So we thought that kita tahu nak duduk. Rupanya they want to stand. Mana nanti konsert ni kursi boleh bawa balik. Tapi I think audience kita selalunya aktif. So maybe dia suka untuk berdiri. Exactly. At the same time, cabaran untuk beberapa persembahan di outdoor ni lain. Kita tak ada gema dalam stadium. Kalau dalam stadium tu gaung tu echo dia tu. Dia echo dia orang kata boleh dengar lah dia punya reverberation dia. Tapi bila outdoor, energy dia kita kena upkan supaya dia punya, because bila jerit dekat padang kawasan yang lapang, dia tak dengar dia punya echo. Okay. So we have to do the job untuk. That's right. So maybe Tuan Ismail, Tuan Ilyas dengar ni, mungkin nak buat renovation ke PSM kan, kita tahu kan. Amin. Kita akan gemakan stadium nanti. 3 tingkat. Tapi macam Axiata hari tu, I rasa kita buat bukan konsert di dalam. Kat luar tu sebenarnya petang tu dengan ada DJ, lepas tu dance crew, you know, dah buat persembahan kat luar. Ada b-boy, ada orang semua joget. So I rasa bukan joget, sorry. Yang dance. So I rasa dia orang warm up tu daripada luar, ikutkan tema tu 90s. Is amazing. Betul lah. Sebab I rasa selalu kita konsert kan sampai satu banner, lepas tu masuk, keluar tak ada apa-apa jadi balik. But this one, people awal pukul 2 dah datang kumpul. And then sesuatu yang melucukan bila hari pertama kita, I selalu kan menyibuk jalan-jalan tengok security check ni menjaga kelakar sikit. Selalu konsert kan orang bawa lighter, rokok, macam-macam lah benda-benda ni. Tapi kali ni minyak angin banyak. Minyak angin Minyak angin, yoko-yoko. Yang paling lucu satu foto palang opiah. Wah. So security check, ni apa ni? Katanya konsert apa? Jadi kalau orang kahwin ada goodies bag, so mungkin konsert boleh sediakan goodies bag tu kot. Minyak angin, KRU, penaja. Tapi maksudnya semangat tu, dia tahu dia ada, you know, yoko-yoko tapi fight tetap fight. Faham. Tapi kalau jika saya tambah tadi soalan tentang tema tadi, as you can see, actually kita requested because last press conference untuk konsert Gen Crew kita pakai baik pakaian ala-ala ice hockey dan sebagainya. Itu cool gila. Tetapi masa Februari kita banyak era kita. Hari ni era awas kita. Saya pun kerja era. So the thing is, I think audience can recapture the moment apa yang relate dengan diorang masa zaman ini. So bebas tetapi 90-an tu tetap identity. Tapi sebenarnya kalau kita recall balik untuk Gen Crew PC yang pertama, ada video daripada helikopter kan. So mungkin untuk konsert ni tiba-tiba KRU turun helikopter, benda open mat. Kan tak boleh. Saja bagi idea. Tengok poster. Poster. Ada pengapi kan? Ada. Ada helikopter kan? Ada. Ada menara kan? Saya ni memang observe orang bos. Helikopter ada berapa? 1, 2. Ada. 3. Okay. Sometimes poster tu dia ada meaning tersembunyi. Saya tak tahu apa pun, jangan cakap saya spirituality. Mungkin aku Era kontrak. Mungkin. Ada lagi satu soalan terakhir? Ada? Tiada? Okay, silakan bang. Bulan 9 dah start peralihan monsun. So mungkin bulan selepas tu musim hujan. So what's your plan? Benda ni open ni. Meteorologi bang. Kita ada advisor cuaca. Pernah dengar bumbung hujan? Yang campak spender atau bumbung tu? Bukan bumbung. Saya gurau. Jangan nilai jangan ambil Kita berdoa je lah Kita berdoa. Berdoa kan. Sebab masa bulan 5 pun bukan monsun, tapi hujan juga kan. I rasa day 1 ke day 2 berapa Opi? Lupa Opi. 3 Mei tu bos. Tak tahu lah Radin tak datang sebab day 1 hujan. Hujan lebat kan, after concert balik hujan lebat. Tapi day 2 I tak sure, tapi bukan monsun pun. Supposed to be panas kan, but unpredictable. But dengan doa semua yang datang, I rasa insyaAllah kita kena believe that. Betul. Tapi good question abang. Ya, betul. Memang yang perkataan P tu dia cakap saya take the blame, tapi please jangan tak nak payah lah. Hati-hati. Okey, tapi apa kalau kami nak buat like finale Gen Crew, Axiata tu dah level yang paling tinggi untuk indoor. Mana kita boleh buat lagi?
Kan? Jadi memang kita kena aim higher, dan bila kita aim higher tu memang ada risiko dia lah. Tapi insyaAllah kami pun dah banyak buat persembahan macam di tempat terbuka macam tu sebelum ni pun. Adalah caranya kan. Jadi kita yang berjaya terakhir ni alhamdulillah doa kami terkabul. Pokoknya kalau Piala Dunia ke World Cup final, game tetap dijalankan juga. Betul. Yang paling penting I think kita harapkan cuaca baik, tapi I think the experience yang kita akan sama-sama I think there will be more. Malah day one fans tak silapnya day one kita ada delay dan hujan. Some fans missed the last train. Tapi became part of the memory as well. Betul lah. Malam tu hujan kan. Abang hantar dia balik bang. Tak cukup filter. Bang, relax bang. Abang datang saya sediakan payung untuk abang. Okay, saya yakin mungkin rakan-rakan media akan round table selepas ini. Short, sharp and sweet. Harapan kita go one by one. Kita mulakan dulu dengan Abang Hendry. Okay, semestinya harap dapat jumpa balik fans yang datang pada day 1 ke day 2, day 3, day 4. Dan juga yang miss. Dan juga miss. Bagi peminat yang dari bukan di sekitar Lembah Kelang ni, I hope I get to see you because this will be the final show for Gen Crew. Kita tak tahu lagi bila lagi konsert seterusnya. Pasal saya dalam banyak-banyak tadi latihan persediaan satu je lah. Harap Iman tak sambung lagi. Kata kita nak jaga badan ni susah juga. nak hidup bebas balik kan. So this gives one last shot, kita bagi persembahan terbaik. And special message to the fans, kalau you betul-betul minat hardcore, minat Kiaru, we're gonna be performing some special songs. InsyaAllah. Amin. Dato' Norman. Saya tertarik apa yang dikatakan tadi pasal momen ya. So kita dah ada cipta momen kita dengan Gen Crew di Axiata. Konsert di kali ini di stadium hoki ni akan cipta satu momen yang berbeza. It's an experience yang saya rasa bukan hanya untuk fans, tapi kami sendiri pun pastinya tak boleh lupakan lah momen yang kita boleh cipta tersebut. Katalah sedikit, katalah pun hujan renyai sikit-sikit kan, kita akan teruskan. Kata hujan ramai you bayangkan momen macam tu pun, kalau kami sendiri pun okey kan. Tak ada juga konser-konser yang dekat outdoor ni berlaku. It's still a moment juga. Betul. So jadi insyaAllah kita akan buat yang terbaik, dan kita ingin cipta satu lagi sejarah bersama fans kami, dan mudah-mudahan ini satu lagi that we can benchmark. Benchmark sounds very selfish, like it's for us. It's not. It's about basically we have to do better than what we did in the past. Itu point kami ni. Walaupun Manchester United tak perform, kami semangat Manchester United tu ada. Nak do better than last year. Tapi itulah, menu lah. Ini kami kan. Jadi we want to do better than Gen Crew di Axiata. Jadi orang cakap the best never rest lah. Tak boleh. Datuk, sambung tu what Norman said tadi, kalau ada yang di konsert Gen Crew ada yang tak puas hati, benda-benda yang tak puas hati akan dibetulkan. Kalau ada yang puas hati pun kita akan perbaiki lagi apa persembahan dari Gen Crew tu. Saya rasa macam nak janji lebih-lebih susah, tapi saya akan rasa kita sebagai KRU akan rasa macam Gen Crew konsert tu was macam rehearsal untuk the show. We want to give all out for the show because mungkin bunyinya macam klise, kita tak ada persembahan lagi semua, but that's the truth. Kita tak ada rancangan sampai ke sini. Benda tu berlaku one by one, and Gen Crew nama pun dah finale kan. Betul. So Gen Crew will be the last concert lah untuk Gen Crew punya series lah. So harap dapat berjumpa dengan those fans yang tak dapat beli tiket. Ramai yang cakap pada saya juga, masih Allah saya tak dapat tiket. Ini peluang anda lah. Akhirnya kita buat sekali lagi, dan inilah peluang untuk bersama-sama Gen Crew konsert. InsyaAllah. Alright, Bos Iman Tan, Bos Icon Entertainment, cipta Dato' M. Nasir, Meli Goslow, KRU sampai 5-6 konsert elite upcoming the finale. So harapan Bos, dan mungkin next year apa yang lagi besar projeknya Bos? Mungkin boleh bagi tahu sikit kepada rakan-rakan media kita kalau ada. Yang pertama next year adalah 1 Februari konsert Nurkasih 25 tahun intim. Saya buat nasyid. Tu yang Bos datang semalam. Semalam dengan spot check. Okay, itu salah satunya. Next year dah ada lagi. Cuma saya bukan fill up every month. Saya tak buat every month. Saya pun perlu rest dan juga get more idea. Tapi as per now, KRU Gen Crew finale memang dah plan. Dan personally dah dekat dalam saya dah ada untuk next year. Dan bukan nama Gen Crew, dah benda lain, venue lain, benda lain. Cuma nak tengok next year, kena tengok finale. Kena tengok finale. Tak bincang lagi.
Tapi yang uniknya kita tak cakap sama juga dengan Datuk M. Nasir. Saya rasa Cipta 3 tu saya rasa saya pun push Datuk tu banyak juga. Benda yang hidrolik lah, benda yang berapi, panas lah, macam-macam lah. Sebenarnya push dia, Alhamdulillah semua berjalan lancar. Dan benda tu is dia nak, saya tak pernah buat macam ni, saya nak buat. Sama juga dengan KIU, kita sama-sama from tonight onwards kita akan start bincang lagu apa, production apa, something like that, untuk memori yang lebih baik di series Gen Crew. Okay, don't get me wrong, finale di Gen Crew series. Okay, so final message is hari Jumaat pukul 3 di tickettoyou.com.my/Gen Crew finale. Okay, yang selalu ya dapat juga message yang saya pakai tak boleh masuk lah, on queue lah. So kadang-kadang you pakai 2-3 device, you punya line tak bagus, you know. Sometimes ada yang kata saya berhenti kereta tepi jalan tapi tak boleh beli. Ya betul, tapi your line tu terus naik. Sometimes your bank is trigger macam takut dia decline. So I rasa yalah, you know, on queue, this is a moment macam Norman cakap tadi, yang tak dapat tiket, this is time yang dapat tiket pun boleh pergi lagi, because this set is totally bukan totally complete lain, tapi I janjikan 30% at least minimum beza. Okay, beza and something unique and kali ni and exciting untuk explorekan benda tu bersama riders and apa abang supporter saya ke bang? Bukan tak. Okay. Baik bang. Alright, maybe ada hologram kita tak tahu. Jadi kepada anda semua, sila berikan tepukan cukup murah kepada KRU dan juga Icon Entertainment yang akan memberikan konsert pada 22 November 2025 hari Sabtu di Stadium National Hockey Malaysia.